Sawadika, hari ni kita masak pat kapau kai. Ni daun kapau ataupun daun selasih. Ni kapau ni tepi rumah saja. Kita kutip, lepas tu kita cuci. Daun kapau ni kita kena tanam sendiri ya, sebab kat market tempat saya ni tak ada jual. Okey, kita potong cabai supaya senang tumbuk. Saya guna 15 biji cabai Vietnam dan 1 labu bawang putih. Nak terus tumbuk tak potong pun boleh ya, ikut suka lah. Nak kisar pun boleh kalau malas nak tumbuk. Okey, masukkan minyak ke dalam kuali. Masukkan bahan tumbuk. Goreng sekejap sampai naik wangi. Masukkan daging ayam. Goreng sekejap sampai ayam tukar warna. Masukkan sos tiram, sos ikan, kicap cair, kicap manis, gula, air cuci lesung batu. Masak sampai air sedikit kering. Masukkan daun selasih. Kacau-kacau siap.